Saya ada berita baik nak kongsi dengan korang semua pasal bantuan kepada saudara-saudara Islam kita di bumi Gaza. So, tengok video ni sampai habis. Sebelum ni, Komuniti Dakwah Tarbiyah KDT bekerjasama dengan Bumi Mi'raj adalah antara NGO Malaysia yang konsisten bagi bantuan dekat Gaza. Walaupun sebelum ni sepadan ditutup, tapi KDT Malaysia tetap salurkan sumbangan dalam bentuk keuangan. Dan ada tim ground KDT, orang dalam Gaza sendiri yang uruskan beli barang keperluan asas dari dalam Gaza sendiri dan edarkan bantuan kepada saudara-saudara kita. Bukti video, ada logo KDT, semua korang boleh tengok dekat YouTube Komuniti Dakwah Tarbiyah. Tapi sekarang, Alhamdulillah, sepadan Rafah dah dibuka. Walaupun sangat limited sebenarnya kemasukan ke Gaza, tapi KDT Malaysia ambil inisiatif untuk salurkan sumbangan dalam bentuk barangan pula. Dan ada wakil KDT dari Malaysia yang pergi ke Mesir untuk uruskan sendiri. Dan misi ini dipanggil sebagai The Rightful Gift. Dan Al-Hijrah, 11 lori kargo bantuan di bawah kempen The Rightful Gift berjaya menembusi Gaza melalui pintu sempadan Rafah semalam. Bantuan kemanusiaan itu menjadi antara konvoi terawal memasuki Gaza selepas pengumuman gencatan senjata 10 Oktober lalu. Konvoi yang diketuai Global Hayat bersama beberapa organisasi kemanusiaan dari Malaysia itu membawa 5,400 kotak makanan asas dan 100 tan gandum dengan nilai keseluruhan bantuan mencecah 2.8 juta ringgit. Alhamdulillah, berjaya uruskan 11 lori kontena bantuan masuk ke Gaza yang terdiri daripada 6 kontena berisi 5,400 kotak makanan dan 5 kontena berisi 100 tan gandum yang dapat bagi manfaat sekitar 6,000 hingga 9,400 keluarga dekat Gaza. So, terima kasih kepada korang yang dah menyumbang selama ni, dan kalau lepas ni korang memang nak bantu saudara kita dekat Gaza dan nak bantuan korang tu confirm sampai, boleh klik link dekat bio KDT Komuniti Dakwah yang disediakan.